Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke podcast Suara Kecil, di mana tempat yang kita membincangkan tentang perkembangan kanak-kanak secara santai tetapi penuh dengan maklumat. Saya Atira dan saya Rania mengalu-alukan anda ke episod khas yang membincangkan isu semakin kritikal dalam dunia pendidikan, iaitu masalah pertuturan di kalangan kanak-kanak, khususnya yang berpunca daripada penggunaan gadget secara berlebihan. Untuk itu, kita sangat bertuah hari ini kerana kita bersama dua orang guru dari prasekolah yang sangat berpengalaman. Dipersilakan kedua-duanya memperkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Nadia binti Syaharom, berasal daripada Tanjung Malim, Perak. Telah mengajar di prasekolah hampir 18 tahun. Dan sekarang saya mengajar di sekolah SK Surakarta Tapanan 2. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Siti Rukayah binti Sulong. Saya berasal dari Rantau Panjang, Kelantan dan mengajar di negeri Kelantan lah. Saya mengajar selama 14 tahun. Okay. Bolehkah saya tahu berapa jumlah murid dalam kelas masing-masing pada tahun ini? Okay, untuk kelas saya, pra-awal 1, jumlah murid adalah seramai 21 orang yang merangkumi murid berumur 5 tahun dan 6 tahun. Okay, untuk kelas Cikgu Siti pula, pra-awal 2, kita ada seramai 22 orang, termasuk 5 dengan 6 tahun lah. Agak ramai dalam satu kelas. Okey, baik. Kita masuk kepada topik utama kita, iaitu pada pandangan cikgu berdua, adakah masalah pertuturan sering berlaku di dalam kelas semasa proses pembelajaran? Ya, pada pendapat saya memang itu adalah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh di kalangan guru prasekolah 8 tahun, dan kebelakangan 2-3 tahun semenjak ini ia menjadi salah satu masalah utama yang perlu kami hadapi setiap tahun. Dan bilangan murid yang mengalami masalah pertuturan semakin lama semakin meningkatlah. Bagaimana pula dengan Cikgu Rogaya? Berdasarkan pengalaman saya lah, murid pra ni sememangnya menghadapi masalah pertuturan lah. Biasanya pada awal tahun, kebanyakan murid pra ni susah untuk menjawab soalan kita lah. Mungkin kerana dekat rumah ibu bapa kurang bercakap dengan anak-anak lah. Mungkin anak-anak ni lebih masa dengan aktiviti sendiri. Secara kasarnya, berapa ramai murid dalam kelas cikgu menunjukkan tanda-tanda awal masalah pertuturan? Maksudnya dalam setiap kelasan masing-masing. Setiap kelas masing-masing. Dalam kelas saya, dalam lebih kurang 4 orang yang mengalami masalah pertuturan. Ada di antaranya yang mengalami masalah pelat, gagap, dan juga yang tak boleh bertutur dengan ayat yang sempurna lah. Bagaimana untuk kelas pra-awal 2 pula, agak kurang sikit lah rasanya, dalam 3 orang sahaja. Kebanyakannya masalah kurang kosakata lah, kurang perkataan untuk bercakap. Lebih banyak bila kita tanya soalan, murid ni lebih banyak diam ataupun sekadar mengangguk atau menggelengkan kepala sahaja. Betul. Adik saya waktu kecil pun umur 4-5 tahun pun memang kosakata kurang, gagap. Pada pendapat cikgu, apakah punca utama masalah pertuturan ini berlaku dalam kalangan kanak-kanak di prasekolah? Okay. Pada pendapat saya lah sebagai cikgu pra yang memulakan proses PDP, masalah utama murid-murid ni kurangnya boleh bercakap atau bertutur ni ialah, yang pertamanya masa yang diluangkan untuk bermain gadget, sama ada telefon, main game di telefon, ataupun pada zaman sekarang murid-murid boleh akses game di TV. Jadi lebih banyak spend masa untuk TV, untuk telefon daripada bercakap dengan adik-beradik ataupun ibu bapa lah. Bagaimana dengan Cikgu Nadia? Pada pendapat saya, apa yang menyumbang kepada masalah pertuturan ini, murid lebih banyak
bersuka menyendiri, menghasilkan diri dengan meluangkan lebih banyak masa dengan penggunaan gadget dan juga tiada kawalan oleh ibu bapa ketika anak ni bermain lah. Maksudnya anak tu bebas untuk main saban hari ke, dia payah ke malam ke tanpa had lah. Jadi tiada kawalan di situ. Murid bebas untuk menggunakan masa sepenuhnya untuk bermain gadget sahaja tanpa ada pergaulan ataupun komunikasi di dalam keluarga. Jadi maksudnya penggunaan gadget secara berlebihan ni mempengaruhi lah masalah pertuturan dalam kalangan kanak-kanak. Sangat-sangat mempengaruhi lah bagi kami cikgu. Adakah cikgu perasan murid lebih cenderung meniru bahasa tidak formal atau slang daripada video atau kandungan gadget? Betul. Sebab saya memang sedang mengalaminya. Apabila saya mengajar sesuatu tema berkaitan tema yang berkaitan dengan dalam tema prasekolah ni, contohnya kita sentuh tentang tema buah-buahan ke, murid akan cenderung menyebut perkataan itu dalam istilah bahasa Indonesia. Kan kita nampak banyak dalam YouTube, banyakkan video yang di-upload banyakkan dalam bahasa Indonesia lah, jadi budak lebih cenderung untuk meniru bahasa tersebut. Bagi kelas prasekolah 20, adakah yang menunjukkan ciri-ciri tersebut? Rasanya sangat ramai lah. Biasanya perkataan yang mereka suka sebutnya arnab menjadi kelinci. Tapi untuk murid-murid ni, murid pra ni, mereka lebih senang meniru bahasa-bahasa gamer lah. Contohnya, kalau bahasa Indonesia ni dia suka sebut anjing. Anjay. Anjay. Kita rasa macam kurang sesuai lah untuk tahap murid ni. Dan maksud dia kita tak pasti maksud dia kan. Rasanya tu lah. Selain itu, adakah penggunaan gadget ni juga menjejaskan fokus murid-murid semasa proses PDP? Penggunaan gadget ni memang menjejaskan lah. Nombor satu, bila gadget ni diguna secara tanpa kawalan, murid akan hilang fokus masa belajar. Masa kita mengajar biasanya murid akan mengantuk atau suka mengelamun. Maksudnya dalam dunia dia sendirilah. Dia kurang tumpuan untuk cikgu mengajar lah. Lebih banyak melihat ke sekitaran daripada melihat ke whiteboard yang kita mengajar tu lah. Satu, bila tempat saya, seperti ada salah seorang murid saya tu, dia akan datang ke sekolah dan keadaan mengantuk, dan salah satu puncanya sebab dia bermain gadget sehingga larut malam lah. Bila dia mengantuk, dia tak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya waktu kita mengajar. Dia lebih maksudnya dia lebih berminat untuk tidur daripada belajar. Kalau dah mengantuk pun otak pun tak boleh fokus. Dia fikir dengan baik lah. Jadi dia menjejaskanlah pembelajaran murid dalam kelas. Ya, betul. Okey. Soalan seterusnya, adakah murid yang mengalami masalah pertuturan ni turut menghadapi kesukaran dalam kemahiran lain seperti membaca, menulis ataupun bergaul dengan rakan-rakan? Apa yang saya nampak dari segi pergaulan lah, paling kita akan ketara lah, sebabnya bila dia tidak bertutur dengan baik, guru dan juga rakan-rakan satu kelas dia tak dapat memahami apakah maksud yang dia nak sampaikan. Dia tak faham bahasa yang dia nak digunakannya. Sebabnya kadang-kadang apa yang dia nak cakap tu tak sampai kepada orang yang dia nak tahu lah. Jadi kadang-kadang dia menyebabkan murid tersebut menjadi tantrum ataupun dia memberontak sebab apa yang yang dia nak sampaikan tu tak dapat dicapai. Okay, selain daripada masalah untuk bergaul dengan kawan, murid juga sukar untuk menjawab soalan apabila kita memberikan soalan untuk membina ayat. Okay. Biasanya murid akan cenderung untuk menggunakan perkataan yang ringkas ataupun bahasa aslinya bahasa daripada gamer ataupun YouTube tu lah. Maksudnya kalau dari bahasa Melayu ayat tu salah lah. Kita kena betulkan balik lah menggunakan bahasa Melayu yang betul lah. Apakah pendekatan atau aktiviti yang cikgu gunakan untuk membantu murid yang mengalami masalah pertuturan di prasekolah? Okey, untuk kami di prasekolah, salah satu pendekatan yang kami boleh gunakan untuk mengatasi masalah ini ialah
kami akan mengadakan aktiviti fun learning yang mana aktiviti tersebut dapat menarik minat murid untuk lebih fokus dan minat ke arah minat kepada sesi pembelajaran jalan kaki. Kemudian kami juga menggunakan kaedah aktiviti berkumpulan yang mana murid perlu berkomunikasi antara rakan satu kumpulan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Jadi dia akan meningkatkanlah komunikasi di antara rakan sesama rakan lah. Pada pendapat Cikgu Siti, Ya. Okay, pada pendapat saya lah, pendekatan kita sebagai cikgu pra yang boleh kita ambil untuk menggalakkan murid tu bertutur ialah kita boleh juga bawa murid tu keluar daripada pra, pergi menyertai aktiviti yang diadakan di tahap perdana lah. Kita boleh menyertai Minggu Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Panitia Bahasa Melayu lah. Biasanya kami di pra memberi kerjasama lah dengan Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan lain-lain lah. boleh saya tahu sejauh manakah keberkesanan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Cikgu Nadia, Cikgu Siti? Okey, daripada bulan 1 sampai bulan 9 ni lah, berdasarkan pendekatan yang kita telah buat bersama ibu bapa, bersama dengan pembantu murid, kami dapati sedikit sebanyak tu memang membantu murid yang ada masalah pertuturan ni untuk yakin dan juga untuk boleh bertutur dengan menggunakan bahasa yang betul lah, daripada berbanding daripada awal tahun hari tu lah. Kalau Cikgu Nadia? Bagi saya pula apa yang kita telah aplikasikan pada murid tu sedikit sebanyak telah membantu murid untuk lebih yakin bila bercakap di hadapan guru dan rakan, dan bahasa yang kita tuakan akan lebih mudah difahami lah berbanding dengan sebelum ni. Kalau dalam persen tu, dari 1 sampai 100 dalam berapa persen? 1/100 tu. Dalam ke 50 ke 60% tu adalah Banyaklah. Boleh murid yang tak bercakap langsung, jadi ya, ada betul. perkataan yang Ada ditutupkan. betul. Okey. Dari segi langkah ataupun strategi yang cikgu-cikgu buat, cikgu rasa apakah cabaran yang paling tercabar untuk nak hadapi murid-murid yang ada masalah pertuturan? Ya, betul. Okey, antara cabaran utamanya apabila kita nak membantu murid yang mengalami masalah pertuturan ni dan melibatkan penggunaan gadget berlebihan, ialah apabila kita berbincang dengan ibu bapa untuk mencari jalan penyelesaian, banyak ibu bapa yang tidak dapat memberikan kerjasama yang baik lah. Ada setengahnya dia beranggapan hanya cikgu yang perlu mainkan peranan di sekolah. Sebabnya kat rumah tidak perlu pengawasan pada ibu bapa lah. Jadi itu agak mencabar untuk kami membantu murid tersebut lah. Selain daripada cabaran daripada ibu bapa tu, cabaran yang penting juga tu daripada murid itu sendiri. Ada setengah murid tu dia tak nak menerima perubahan. Ada murid tu dia lebih suka menggunakan bahasa-bahasa yang dia dah biasa. Jadi cabaran kita lah untuk membantu murid tu menggunakan bahasa yang betul. Maksudnya ada perkataan yang tidak boleh digunakan di sekolah, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai lah. Itu peranan kita juga lah di sekolah sebagai cikgu prasekolah lah. Kadang-kadang bahasa yang tak sesuai tu kita bimbang dia boleh mempengaruhi rakan-rakan yang lain. Betul. Kan? Sebab budak-budak di umur Dia mudah terikut je sekarang ni. Bagi pendapat cikgu, cikgu rasa ibu bapa mereka sedar tak kesan penggunaan gadget ni, kesan negatif. Kalau kita tahu penggunaan gadget ni mempunyai kesan yang positif, kesan yang negatif. Mungkin ibu bapa akan ambil pada side positif saja tanpa mengetahui side negatif. Mungkin saya rasa mungkin ada sebenarnya mengetahui kesan buruknya, tapi kerana nak memudahkan urusan mereka, jadi dia memilih jalan mudah untuk memberikan gadget kepada anak, asalkan anak tu duduk diam, tak mengganggu urusan kerja mereka, macam itulah. Kepada pendapat saya lah, rasanya kebanyakan ibu bapa tahu sebenarnya kesan buruk dan baik tu, sebabnya
semua tu ada dalam inilah, ada dalam media sosial. Mungkinlah ibu bapa ni dia lebih terima kesan positif tu. Contohnya bila kanak-kanak di usia muda ni, di usia 3-4 tahun menghadap telefon dan tengok YouTube, mereka boleh ingat ataupun boleh sebut kosakata dalam bahasa Inggeris lah. Contohnya perkataan mudah dalam bahasa Inggeris. Mungkin sebab tu juga ibu bapa bila dia dengar anak-anak dia bertutur dalam bahasa Inggeris, rasanya dia gembira, excited untuk beri lebih lagi masa kepada anak-anak bila bermain telefon tanpa memikirkan kesan sambut sebalik. sebalik. Bagi cikgu setuju tak betul ibu bapa memberi gadget kepada anak-anak? Bagi saya sebagai seorang cikgu dan sebagai ibu lah, saya sendiri pun bagilah anak-anak ataupun murid ni bermain dengan gadget. Tapi kita perlu pengawasan lah, kawalan, maksudnya ada had masa dan ada waktu yang sesuai dan tidak sesuai untuk bermain, itulah. Akhir sekali, adakah cikgu-cikgu mempunyai cadangan atau nasihat mengenai isu yang mungkin bermanfaat kepada ibu bapa dan guru-guru di luar sana? Contohnya pada usia anak-anak yang baru nak membesar, mungkin ada pelbagai cabaran dalam nak mengatasi penggunaan gadget. Ada guru-guru lain ataupun guru-guru yang baru nak mengajar prasekolah atau ibu-ibu yang baru menjadi ibu. Okey, untuk mengatasi masalah penggunaan gadget ni kalangan kanak-kanak, kita sebagai ibu bapa di rumah perlu lebih banyak meluangkan masa. Sebab trend sekarang ni kebanyakan ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda ni lebih banyak luangkan masa bersama dengan gadget berbanding dengan anak sendiri, betul kan? Jadi kurang komunikasi kat situ. Bila kurang komunikasi, anak akan memilih dan cenderung untuk lebih berkomunikasi dengan gadget lah. Sebab ibu bapa sibuk dengan urusan luar, urusan kerja, urusan dengan media sosial. Jadi hubungan kekeluargaan pun lama-kelamaan akan jejas lah, makin renggang. Komunikasi pun semakin berkurang. Pada pandangan saya, harapan sebagai cikgu, ibu bapa, kami sebagai cikgu sebenarnya amat-amat berharaplah kerjasama daripada ibu bapa untuk membantu cikgu-cikgu bagi mengatasi masalah penyalahgunaan gadget ni lah. Luangkanlah masa dengan anak-anak. Boleh bawa anak-anak pergi melawat ke tempat-tempat ke, bawa anak-anak. Walaupun di usia kanak-kanak, sebenarnya anak-anak ni dia suka explore persekitaran sebenarnya. Bila bawa pergi padang, sebenarnya anak-anak ni dia lebih tertarik dengan aktiviti tu jika dibandingkan dengan gadget lah. Kita ada sedikit cenderhati untuk Cikgu Nadia, Cikgu Siti. Terima kasih Cikgu sudi luangkan masa. Terima kasih, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nadia dengan Cikgu Siti atas perkongsian yang sangat bernilai dan sangat berharga kepada saya dan juga ibu bapa dan guru-guru di luar sana. Isu masalah pertuturan ini bukan sahaja berkaitan dengan bahasa, tetapi juga berkait rapat dengan perkembangan sosial, emosi dan pembelajaran keseluruhan kanak-kanak. Semoga perbualan hari ini memberi manfaat kepada semua pendengar kita. Jangan lupa untuk saksikan episod-episod lain dalam Suara Kecil. Jumpa lagi. Bye.